Kami di Ichi Box. Environment di kedai Ichi. Kamu nak yang apa? Kami di Ichi Box. Dia kena. Ni apa dah? Ni apa dah? Ni apa dah? Ni apa dah? Jangan scroll dulu. Rami handsome masuk buat hal lagi. Okay, hi all. So, hari ni kita orang nak keluar berjalan-jalan with Natasha. Nah. We all. Oi. Rambut baru. You. Alamak, nampak belik. So, tapi kita orang keluar, anak-anak dan mak-mak akan keluar pergi tempat lain. Bye. Tak. Wait, set tisu. Ada tai burung lah. Man. Betul lah tai burung lah mata. Bukanlah, itu daun lah Mak Tam. Daun lah. Cuba tengok balik. Ya. Tapi bau busuk. Tapi ada bau tadi. Sekejap. Ada bau dok. Ambil awak buat. Ya. Letak sikit. Letak mana? Letak mana? Ada kuning-kuning. Ada kuning-kuning nampak kuning lain tak? Oh, ni. Weh, burung ni. Peminat. Hi, we are going to IOI. Sebab ada orang belakang ni. Ada orang belakang ni nak makan ramen. So, I have to bring her. Cantiknya kamera dia. Kan? Mungkin aku yang cantik. Dah lama tak ada dalam video. Okay guys, kita di IOI lagi. Dekat mana? Ya tu, sampai IOI mesti pokong. Kau tahu pakai ni kita. Ha? Pokong. Tak ada orang tu. Kita macam budak-budak Smurf jalan sama-sama. Baju ni. Budak-budak Smurf. Lah baju semua sama-sama tu. Dia lain colour tu. Dia lain colour weh. Kita orang colour sama. Apa? Pai tu betul tak? Tak Tak ada. ada. Tak ada orang weh. Dia tak ada orang. Oh my god, what is that? Oh my god. What is that? What the hell is even that? Sorry. Tak tahulah nak makan apa. Katanya nak makan Ichi Boss. Set apa jenis ramen? Serok ya. Serok ya. Uish, apa ni? Cafe Colombia. Cafe Colombia. Duduk guys. Duduk. Tak pasal-pasal. Oh, kapibara. Kapibara. Nasi lemak. Ha? Nasi lemak? Kan cari kedai nasi lemak. Nasi lemak shop. Apa ni? Lausan je. Asal kita tak lalu sini, hari tu aku cari makan. Aduh, Abis dah kata ramai. Tak berapa banyak sangat kan? Alah, tengok Ichiban. Ichiban. Okey, jom. Ichiban, jom. Ini ramen Serok ya. serok ya. Jom. Kita tengok Ichiban. Aku nak tu. Ni apa weh? Kalau aku Di sebelah. Ho Chi Minh. Ho Minh San. Ho Chi Minh tu Vietnam. Kan? Ha? Ho Chi Minh tu apa? Tahu. Apa yang aku sebut ni? Saber. Hai. Brother,
kita mencari apa Ichiban. Maki-maki dah tak ada. Bukan ke isu hari tu. Asal kita lagi sangat weh? Kita masuk laju. Kenalah hari-hari aku rasa rush lah dan kita slow down. Tak tahulah apa suka jalan laju tu. Ichiban dekat ujung tau lah. Tahu yang kat jauh ni kan? Bukanlah. Are you? Ya, bukan dekat. Dia dekat tengah-tengah tu. Bukan. Apa tu nama kedai tu? Dekat Black Canyon. Yes. Alah dekat lah tu dengan Johnny. Faham tak? Jauh. Johnny situ, Black Canyon situ. Okay, dah jom Ichiban pula. Baik. Kami di Ichibos. Dia kelab tu yang tak boleh kerja outside food and drink. Oh, Ichiban. Surut bawah. Aduh, nak kena duduk bersila. Saya nak duduk sini. Okay. Siapa dia Tasha? So, kita duduk bersila je. Gosh. Mana ada sila? Boleh bila kat bawah. Oh, boleh tak kaki. Okay. Mana nak panggil? Pucah? Botol kacang. Botol nak dia pecah. Oh, tidak. Weh, macam penyampunan bilik aku. Oh, tidak. Weh, pantas orang buat kerja keluar terus lah. Weh, bagus-bagus. Servis on top tu. Santai. Tapi sedap weh kat sini. Oh, yeah. Macam kau suka kat korban. Okay. Kami di Ichibos. Mana menu? Mari kita tengok menu dia. Chicken nak beef. Dia ada. Ada gyoza tu tadi. Nak gyoza. Dia ada Ramen Rich Ichiban Ramen. Lagi apa ada? Tapi ni chicken tak ada beef. Ni beef. Ni beef. Tapi tak nak ramen. Tapi nak Ichiban spicy, ramen. Tapi nak beef. Tak ada lah. Tak ada. Tak tahu nampak ke Ada tak. apa yang di private sangat lah. Bukan dia Zul Arifin pun. Ha? Nak Nama ni? cik Tak ada apa. Nama Ya. kau ni Kak Su. Kita Kak Su. Jadi Kak Su. Kak Su. Kak Su. Patut jadi Kak Su. Macam daging je ni. Kan? Chicken. Sini ada daging ni kan. Inilah. Tak ada, jangan sebut. Kita fikir makan. Aku nak add on. Dia gyoza ke? Sabar. Ting ketik. Ui, RM20. Tin lah. Ni lah ala kad RM19. RM20, RM25 ada apa? Ni ada ni. Oh tak apalah, nak ambil ala carte mesti dengan ni. Add on chicken gyoza. Gyoza tau. Dumpling. Yang aku tak tahu ke? Come on lah bos. So this is what we ordered. Nampak ke? Boleh nampak ke? Ada. Tak tahu nampak ke tak. Aku pun tak tahu macam nak bagi nampak. Anyways, ada yakiniku beef ramen, red spicy Ichiban ramen, spicy chicken ramen, beef Ichiban ramen, and then chicken katsu curry rice. Yang ni yang makan chicken katsu curry rice. Katsu. Cepat makan sini katsu. Kawan dia tak ada kawan nak shut up. Awalnya aku video pendek tadi. Ni dah masuk 4. Buat free lah. Oh, gyoza. Yeah. Weh, nak rapat kat Katsu. kan nak tembikai ke? Nak tembikai, saya nak tembikai je abang. Saya tak kisah benda lain bang, saya nak tembikai tu bang. Kau nak makan ke? Boleh. Mahal tak boleh. Cepatlah tangkap, orang nak makan ni. Aku dah tangkap dah. Oh dah, okey. Tapi bukan kau. Tapi makanan kau tak ada lagi tadi. Estate ya. She didn't have to cut me off. We were nothing. Bang, tolong view ni 500. 50.
Apa dapat tidur segar pun tak bangun. Cara rebusan ayam yang dia rebus, lepas tu dia ambil air. Jangan lagi lah. Okay kak, let's go. Apa tak? Dia punya call lain daripada kamu. Ya. Selain Cipan ni. Tapi macam dia dua ni macam Tu sebab ni kan, spicy kan? dia rasa spicy. Dah. Dah guys, saya bagi korang makan tembikai lah. Nyam. Itu bos. Yakin aku. Yakin. Ini apa? Ini ramen ni spicy biasa. Spicy. Ya, dia ada lain lah. Ini apa pula? Ni Ichibos. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Cim bos. Tak record lagi, okay dah record. Tumpah. Tapi Sama cerita weh. Sabarlah. Sabar boleh tak? Ya. Hi, now we've done eating. We done eating. Tapi tak habis. Tak nak tunjuk. Saya dah habis. Habis. Congrats tu minta tolong orang.